Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Boleh tak kenalkan nama dan daripada mana? Saya Rosini daripada Johor Bahru. Okey, Johor Bahru, Johor. Malaysia. Okey. Umur berapa sekarang? Saya umur 60 tahun. Okey, dengarnya amalkan produk Forever. Untuk masalah apa tu? Masalah asma. Asma dah berapa lama asma? Lama lah. Dah lama, agak-agak berapa lama? 30 tahun dah. 30 tahun. Daripada kecil-kecil lah, daripada zaman muda-muda. Umur 20-an dah. 20-an. Okey, daripada 20-an. Umur sekarang 60. Ya. Okey. Baru jumpa penawar. Rasa macam mana lepas amalkan produk Forever? Kurang sikit lah, bergantung pada inhaler. Sebab selalu gunakan inhaler kan. Kalau asma biasa sampai masuk hospital tak? Tak lah, tapi Selalu gunakan inhaler. masuk inhaler je lah. Kerap lah penggunaan inhaler tu. Kalau sehari berapa kali agak-agak? Setiap hari kena pakai. Setiap hari. Sentiasa lah kena ada dalam poket. Dalam kat tangan ni memang kena pegang lah. Masukkan handbag. Takut rasa macam sesak je, boleh tersedut. Sekarang ni lepas amalkan produk Forever, berapa kerap pakai inhaler? Kalau kurang sikit lah dalam untuk sementara sebab saya pun baru. Baru sebulan ni kan. Jadi kurang sikit lah pakai. Kadang-kadang 3 hari baru pakai. 3 hari baru pakai inhaler. Push. Besar tu perbezaan dia. Besar impact dia Okey, so rasanya pakai madu dia lagi kan. Madu dia. Maksudnya apa produk yang sekarang Mak amalkan? Madu Forever, propolis, aloe vera gel, Artixi. So ada dalam 3 ke 4 macam tu lah. Okey, so baru je amalkan dalam 2 bulan macam tu. Dah dapat banyak kesan baik dekat badan Okey, so ramai orang semput sekarang ni. Apa cadangan ataupun nasihat dekat orang luar? Kalau dapat kan, gunakanlah suplemen Forever kan. Sebab tak adalah banyak kan. Tapi dia lebih kepada untuk suplemen. Kurangkan sikit kesan keradangan pada kita. Kadang-kadang kan asma ni keradangan tu kita cepat sangat rasa nak semput atau asma bila ada abu, bila panas, cepatlah. Tapi alhamdulillah lah sekarang macam kurang lah sikit. Kalau dulu saya cakap saya tak boleh makan tembikai. Kalau saya makan tembikai terus naik saya punya asma. Tapi sekarang ni saya boleh makan tembikai. Seronoknya. Saya cakap boleh pula kadang saya tak sedar saya tengah makan tembikai kan saya laju pekat sampai nak dekat 5-6 potong. Kalau dulu sepotong dia jangan. Subhanallah, hebat. Alhamdulillah, best. Okay, so harapnya ramai dapat kenal Forever lebih lepas ni kan. Okay, so ramai akan dapat manfaat seterusnya. Okay, so terima kasih banyak-banyak.